Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, untuk video kali ni Alif nak review X70 yang terbaru sekali. Alright, X70 ni kalau kita tengok daripada segi luaran dia memang sama, tapi yang beza dia tu enjin dia. So enjin dia ni padu ke tak padu? Jom kita tengok enjin dia. Untuk X70 yang baru ni dia pakai enjin 4 silinder 1.5 turbo IGT dan juga timing chain. Dia tak pakai dah timing belt. Yang lama dia pakai 3 silinder, yang ni dia dah pakai 4 silinder. Enjin dia lagi senyap, lagi smooth. Alright, so output dia berapa? Output dia 181 PS dengan 290 Nm of torque. Dia pakai transmission dia 7 speed dual clutch. Apa kelebihan enjin ni? Okey, kelebihan enjin baru dengan enjin lama ni, enjin baru ni dia lebih jimat minyak, iaitu 6.9 liter ni bersamaan dengan 100 km. Kalau nak compare dengan model lama, enjin baru ni lagi jimat minyak 5.5%. Okey, suspension baru, steering system pun dia dah tune balik dah, Proton dah tune balik dah untuk semua. Bukan dekat yang tu je, body roll pun berkurang. Handling dia lagi sedap. Lagi yang satu yang penting dia MVH dia. MVH dah ditambah baik dah. Daripada segi bunyi, daripada luang tu memang senyap lah untuk model baru ni. Dia dah tambah 4 layer sound absorption dan juga sound insulation. Ok, so untuk X70 yang terbaru ni, dia ada 2 variant saja. Berbanding dengan model lama kita ada 4 variant. Untuk model baru ni, kita ada 2 variant saja, iaitu model executive dan juga model premium. Untuk model executive, harga sekali dengan insurans 110,400 lebih macam tu. Dan juga untuk model premium, sekali dengan insurans harga dah 123,800 plus minus macam tu. So kalau hampa booking ataupun register kereta sebelum 31 hari bulan 3 ni, hampa akan dapat rebate sebanyak 7,000. ok, so yang mana yang tak follow Ali, boleh follow. Hampa komen je dekat ruang komen, InsyaAllah Ali akan reply dan Ali akan jawab lah komen hampa. So, macam biasa tekan link kat bio untuk nak berurusan dengan Alif. Assalamualaikum.